Nak beli kereta baru, bajet bawah 500. Kalau bayar deposit 10%, 412 lebih kurang. Kalau buat full loan, 460. Tengok pada interest rate, dapat berapa. Lagi rendah, lagi murah lah sikit. Kereta gapo? Pro 2 Beza 1.0. Untuk kereta ni, booking amat, tapi tempoh menunggu dia tak lama. Yang mana lorak, boleh ambil kereta ni lah. Okey, untuk gaji bersih bermula gaji bersih 1,500 boleh mohon dah. 1,500, 1,400 boleh bayar deposit ataupun nak buat full loan. Kita ejah siapa jadi. Yang mana nak buat full loan gaji bersih 1,500 tu awak kena bayar deposit juga dah. Tu, tengok loan awak lulus berapa. Kalau loan lulus full tak kenalah bayar deposit. Satu lagi benda yang sangat memuaskan untuk kereta Beza 1.0 ni, dia sama je 1.3 dengan 1.0. Ruang bonet dia memang luas. Kiranya masa awak beli ni, masa awak bujang, awak boleh pakai kereta ni siapa kau ada anak lah. Bila kita berkeluarga memang banyak barang. Kereta ni memang sangat-sangat sesuai. Tapi menunggu pun tak lama dah. Yang mana berminat dengan Pro 2 Beza 1.0, boleh tekan link di bio saya. Ilman Pro 2, pilihan anda.